Malam ni ikut aku pergi RZ member. Arezek. Ayang gua. Apa pula? Jom lah. Hmm. Tempat gitu, toh ramai orang. Buat serabut kepala. Malah gua. Ramai orang. Sebab ramai orang je. Oh lah. Segi. Pergi tempat gitu. Bukannya ada faedah. Mana kau tahu tempat tu tak ada faedah. Tak lah. Aku rasa gitulah. Sebab benda, aku ni banyak lagi kerja benda nak buat. Kerja benda kok. Dia tadi aku tengok asyik main telefon je. Kek lagi aku mikir aku buat kerja ni apa. Alasanmu tu. Kalau mau ajak aku boleh pula. Dok, bukan alasan. Dah aku memang sibuk. Aku nak buat gana. Sibuk buat benda. Alah, sibuk. Sibuk berehat. Rehat pun sibuk. Aduh. Bukan. Mental kena jaga, bro. Pergi tempat gitu. Serabut. Tahu tak? Oloh lah, macam-macam. Aku agak dah. Memang mu tu nak buat asam pelik-pelik sok mo. Halo, sayang. Awak jom pergi RZ member mana ni? Boleh tak? Hah? Boleh. Mesti ya boleh. Awak adik Fiji awak pun nak tau. Alah, penat tu sementara je. Semangat selamanya. Awak pun. Okey, kalau gitu malam ni pukul 8. Okey, sayang. Saya siap awak. Okey. Bye. Hai. Nampak ceria tu. Sengih-sengih tu. Apa cerita? Awak aku ajak pergi RZ member. Bukan tadi kata sibuk, serabut, banyak kerja, tak ada faedah. Tu dulu. Dulu, baru 15 saat kot. Baru saat ni. Keadaan kena dah berubah. Mu kena faham. Berubah? Apa yang berubah tu? Dulu, mu hak ajak. Sekarang ni, masa depan aku yang ajak. Kau gitulah. Kalau RZ member bagi hadiah 1 juta pun, belum tentu nak pergi. Betul. Kalau awet cepat je. Kalau awak aku kat tangan motor, kalau ia ajak pergi jalan kaki, enjin kaki ni aku pandai dah nak pergi.